kita bantu dengan cara cepat diorang untuk increasekan diorang punya sale. Kita dapat idea tau, why not usahawan kita ni kita tolong bawa diorang ke kedai mesra Petronas ni. Saya dapat tawaran untuk masuk ke Petronas di sebelah utara. Puan, baru-baru ni Puan ada mention fast track program. Siap cakap nak bagi teaser. Okay, jadi saya menunggulah sebenarnya apa fast track program ni. Fast track program ni dia sebenarnya satu program di mana kan tadi kita cerita pasal mycommunity.my kan? Betul. Di bawah mycommunity.my ni dia ada anak dia. Anak dia fast track program ni. Tapi macam tahun lepas dengan tahun ni kita still dalam fasa pilot lah, kita testing. Sebab program ni program yang baru dan memerlukan satu kita kata framework yang betul-betul kena make sure okey lah untuk diguna pakai. Fast track program ni di bawahnya kita ada macam program untuk membantu usahawan kecil, MSME ni lah, untuk kita bantu dengan cara cepat diorang untuk increasekan diorang punya sale. Itu target utama. Itu adalah target objektif kita lah. So usahawan-usahawan ni kita akan pilih dalam 5 orang. Macam tu saja. Kita akan fokus dalam masa 6 bulan ke setahun untuk kita penuhkan aktiviti-aktiviti diorang yang boleh membantu tingkatkan sale lah. Okay, antara aktiviti yang kita dah buat sebelum ni, perasan tak ada satu section dekat mesra ni yang di mana ada jual kerepek. Sebenarnya itu adalah section untuk peniaga kecil. Kita panggil PKS lah. PMKS, ya betul. So dekat situ kita dapat idea tau, macam why not usahawan kita ni kita tolong bawa diorang ke kedai mesra Petronas ni untuk bantu tingkatkan sale, untuk bagi diorang lagi exposure berniaga dengan kedai. Kan mungkin diorang nak masuk ke supermarket ni susah sikit. Betul, sebab susah. kena ada halal mesti benda-benda macam ni. Jadi kita pergi ke Petronas dan kita tanya sendiri. So you guys pergi sendiri? Pergi sendiri? Sebab kita faham kadang-kadang usahawan yang tak ada masa untuk pergi servis tempat ke tempat kan. So kita ni kan kerja kita pemudah cara. Kita nak bantu aggregator. Kita pun dapat idea dekat situ, why not kita tolong. So kita pilih usahawan tadi di bawah program fast track program ni. Kita bawakan beberapa usahawan ni pergi masuk ke dalam mesra Petronas ni. Dan berjayalah kita dapat masukkan beberapa usahawan ni. Dah ada lah sekarang? Dah ada sesetengah Petronas yang berdekatan dengan mereka lah. Sebab kalau kita bagi usaha yang jauh daripada tempat, dia orang nak stock up susah. Itulah transportation plan, logistik sebab semua. Kita ada seorang usahawan kita ni, dia berniaga cookies tau. Nama dia cocokins.my. Dia punya domain lah. Puan Syikin tak silap saya. Dia kita masuk ke produk dia dekat Petronas. Mula-mula kita letak satu. Lepas tu kita letak lagi dekat few Petronas. Dan dia punya sale tu boleh kata 3 hari je dia kena stock up. Satu lagi kan kelas-kelas kita buat pasal packaging semua kan. So dia pun ada input dekat situ. Dia kata dekat Petronas dia punya packaging tak boleh macam biasa dia jual dalam balang. So dia Puan Syikin ni pun bijak. Dia tukar dia punya packaging tu mengikut kesesuaian dengan tempat dia nak berniaga, which is mesra Petronas tadi tu. Dia buat packaging yang lagi kecil. Tapi dia nak letak stiker, dia sesetengah tak ada modal ke apa kan. So kita bantu semua usahawan ni, selain termasuk Puan Syikin ni, kita sponsor stiker. Free stickers for them. Free sticker kita sponsor. Yang dah siap lah, ada dia punya barcode ke apa benda yang semua tu lah. Kita minta diorang bagi dia punya logo. Kita tolong desainkan mana sikit-sikit yang perlulah. Yang so mana yang ni just provide logo detail macam tu lah. Logo, detail, dia punya ingredients mengikut kriteria yang Petronas you guys settlekan? Betul. Kita settlekan. Kita submitkan borang dekat Petronas. Dah kata Petronas kata okey produk dia. Dia terus hantar stok sekali dengan stiker yang kita dah printkan lah. Bagi kat diorang untuk tampal. So Puan Syikin ni tadi, mula-mula kita letak dekat beberapa tempat kan. Hari tu saya bawa dia showcase, pergi event. Dia yang terpilih antara yang terpilih juga. Dan bukan satu event je, ada few event kami bawa dia dan saya sempat berborak sendiri dengan dia. Dia kata, Puan Nadrah,
saya dapat tawaran untuk masuk ke Petronas di sebelah utara. 30 macam tu lah. Daripada Klang Valley ke utara. Ya. Wow. So kat situ nampak tak kita dah melalui program fast track ni pun kita dah bantu diorang untuk lagi pasarkan bukan sahaja dekat tempat kawasan dia berniaga tapi dekat tempat-tempat lain. Faham. Sebab Very yelah, interesting initiative kan. Jarang lah. Saya rasa ni first time saya dengar tau fast track program tu sendiri, especially di bawah MyNIC yang you guys specialize in domain but you guys are also helping entrepreneurs kan. Betul. Okay. Jadi Puan, tadi Puan mention yang tak semua terpilih untuk fast track program, betul? Betul. Jadi macam mana cara-cara untuk ahli mycommunity.my kita ni untuk melayakkan diri mereka untuk dipilih lah oleh MyNIC Berhad ni? Sebenarnya macam kami sendiri, kita ada satu unit dipanggil community engagement. Community engagement ni yang kita menjaga mycommunity.my ni. Kita bawakan kita punya inilah pegawai pelibatan komuniti ni untuk post form untuk buat bahan hari tu. Siapa yang berminat. Tapi yang berminat ni satulah dia kena commit. Sebab dalam program ni kita akan track dia punya sale bulan pertama. Macam Puan mention 6 bulan kan program ni selalunya kan. 6 bulan. Betul. Kan? Dalam 6 bulan ni kita memang akan bagilah dia punya kelas-kelas yang kita akan macam dengan aggregator tadi tu kita akan sponsor. So dari situlah yang kita akan nilai dekat dia punya form yang pilih tu kan. Kita akan tengok adakah usahawan ni boleh bagi komitmen. Kalau dia boleh dan kita juga macam pilot tadi kan saya cakap, dia adalah pilot program. Dengan pilot program ni, sekarang sebenarnya kita dah integrate dengan 18 usahawan. 18? So daripada 18 ni kita akan tengok yang mana top 10, yang mana top 5. Daripada situ kita akan betul-betul pilih untuk kita sponsor dan groom dorang. Macam tadi pembungkusan. Lepas tu hari tu kita buat storytelling untuk dorang. Storytelling ada juga. Untuk dorang macam mantapkan lagi penulisan, cara dorang bercerita tentang dorang punya perniagaan. So actually under fast track ni you guys memang training bukan sekadar training di MyNIC lah. Training luar pun you guys beri juga kepada mereka kan. Dia macam similar tu program mycommunity.my tapi yang tadi tu kita buka kepada semua. Cuma fast track ni spesifik, yes. Kita pilih betul-betul yang memang orang kata ada capacity dan capability untuk ke depan. Komitmen yang tinggi. Ya, betul. Sebab bukan senang tau Puan nak bagi komitmen untuk 6 bulan ni. Ya. Macam satu semester dah. Betul. Macam buat degree satu semester 6 bulan. Saya nak habiskan satu semester tu saya ya Allah, macam mana dapat for flat ni. Ada exam semua kan. Macam ni pun kita nak harapkan komitmen yang macam tu. Dia tak adalah exam tapi you kena bagi you punya masa dan effort. Yalah. Kalau ada kelas ni, katalah kita buat kelas ni dekat bahagian belah-belah selatan ke, kalau boleh dia join. Jadi Puan, kunci kat sini kalau untuk ahli mycommunity.my sekarang kalau nak join fast track program kena aktif lah. Betul, kena aktif. Lepas tu you ada masa yang you boleh spend. Okey Puan, tadi kita dah bercerita macam mana MyNIC bantu usahawan mycommunity.my di bawah fast track program masuk ke Petronas. Lepas tu ada kelas lagi daripada Mardi semua. Apa lagi inisiatif lain sebenarnya? Ada satu lagi yang saya tak bongkarkan. Saya tahu, sebab tu saya tanya. Sebab tu saya tanya inisiatif saya lain. tunggu Anis bertanya. Sebab tu saya trigger Puan sikit. Sebab saya macam dah sense ni. Mesti ada lagi. Ada. So kita ada, hari tu kita ada kolaborasi lah dengan MyIPO. Untuk cap dagangan lah. Dalam Englishnya trademark. So hari tu bawah fast track program juga, kita sponsor 10 orang usahawan yang terpilih. Okay, wow. Register diorang punya trademark under MyIPO. Actually quite expensive kan Puan Sebab saya adalah macam tengok-tengok kan. Ada terlalu MyIPO punya poster kan. I see macam quite expensive juga Dia selalunya sekali pendaftaran dia akan expired 10 tahun. Oh 10 tahun. Tapi, so MyNIC sponsor is 10 years lah. 10 tahun. Wow. Dan dia punya rate tu boleh pergi sampai 1,005 ke atas. 1,005 that's a lot. Ya, so yang ni kita bukannya bagi 1,005 tu dekat usahawan pergi renew sendiri, tak. MyNIC sendiri yang minta all the documentation, submitkan dekat MyIPO,
again you guys ada aggregator. Ya, betul. Sebab kita ada jugalah mendaftar sebagai pendaftar kepada cap So dagangan ni. untung usahawan My Community My kita ni bagi Betul. dokumen Bagi Maini dokumen, semua. settlekan. Lepas tu nanti kita update. You punya dokumen ni My APO dah approve ke? Dah sampai level mana semua. So kita update diorang. Okay guys, actually itulah Fast Track Program sebenarnya. Satu pilot initiative di bawah Maini Berhad. Jadi untuk usahawan-usahawan My Community MR di luar sana, kekal aktif dan jangan lepaskan peluang untuk jadi sebahagian daripada Fast Track Program. Bye-bye.